Hai, Assalamualaikum. Saya Berhadi berada di Convener. Hari ini saya nak sharekan tentang anda tentang cara kita nak bikin verse. Apa tu verse? Bumbung verse. Tak pastilah siapa orang pakai verse lah. V-E-R-G-E. Ya. Cara kita bikin verse ni. Yang ini tak ada auto lah. Saya dah cuba cari, tak jumpa. Tapi kalau siapa pernah tahu cara buat auto, boleh beritahu saya lah, kan. Untuk buat verse ni, saya terpaksa buat secara manual. Lepas customer minta, dia nak benda ni kat tepi sini lah. So untuk lukis dia, kita lukis secara manual lah, gunakan poly 3D poly lah, kan. Mudah je. Dengan kalau pakai S16, cara melukis 3D tu lebih mudah lah. Untuk objek ni, melukis objek ni lebih mudah berbanding dengan version lain lah. So kita nampak dah macam ni bentuk lekuk dia. Ini cara lukisnya, saya lukis satu lah, satu dan kita copy lah. Tak, dia aku bisa copy satu je, tapi copy semua lah. Okay, nak buatnya kita start lah. Saya secara mungkin tak tahu ukuran, apa ukuran brush tu, kita tengok dah. Sini saya dah susun dah. Sini ada beberapa jenis rish ataupun dia punya apa, panggil rish ni panggil sebagai puncak rabung. Ni rabung lah. So rabung ada dua jenis rabung, sama ada yang jenis tegak tu ataupun yang jenis bulat lah. Ini yang tegak dia, tajam ni. So kalau kan Monia punya style ni, genting tak genting, dia ada jenis ni panggil ni. Panjang dia lebih kurang 420. Mana kita faham sini, kemungkinan satu kaki lah. Normalnya sekaki dia punya lebih dia punya tindih dia ataupun wrapping dia tu lebih kurang 120 mm. Antara tu lah, 120 mm ke 100 mm ke 4 inci ke 5 inci je dia wrapping dia. Wrapping dia 4 ke 5 lah. Apa dia mungkin nak adjust yang ujung dia kan, supaya nampak cantik kan. So ada gap yang boleh main tu lah. Ni tampak ni ujung dia. Kalau ujung dia tebal. Tapi kalau kata tengah tu nampak nipis, supaya nanti tak nak nampak muncul. Kita bayangkan benda ni letak atas ni, kalau dia tebal macam ni, dia akan nampak buruk lah. Buruk. So kita lukis macam ni. Kita cuba lukis macam ni. So apa, kita boleh masukkan dia sekali nanti. Benda tu masuk ni. Saya tunjukkan. Kita akan lukiskan yang ini. Ini katakan panjang dia 3, 4, 5 lah. So kat sini kita faham dia wrapping lebih kurang 40 sikit je wrapping dia. Wrapping dia ujung dia sikit. Maknanya dia akan kekalkan sekaki tu 300. Okay. Tapi kita buat sama lah. Kita buat semua 400 lah, senang. 400 dengan 4 inci ataupun 400 dengan 100 mm wrapping dia. Faham tak? Okay, kita cari lukis lah. So sambil kita buat ni, saya tunjukkan cara kita melukis menggunakan shape architect lah. Kita berikan apa objek kita nak lah, kan. Kalau pandai kita boleh masukkan texture lah. Texture tu maksudnya gambar macam ni. Ini bukannya bentuk dia rata, bentuk dia rata je, tapi gambar dia, texture dia kita masukkan. Kalau pandai masuk ke sini. Tapi jadi dah okey lah, nampak kemas lah, kan. Nampak kemas lah. So ini yang bentuk ni, ujung ni. Dia sebenarnya ujung ni dia lebih tebal. Kita boleh adjust lebih. Kita group, kita boleh adjust sikit. Ini nampak tebal sikit lah. Ujung ni dia tebal sikit. Okay. Mungkin dia nak bagi sama sudut ni dengan bumbung punya bumbung punya rata bumbung kan. Macam tu. So dia nampak rata, dia cantik lah. Okay. So kita start lukis. Dekat start lukis, saya akan start lukis melalui power plan lah. Ni beratas lah. So saya ke power plan, kita tahu ukurannya, kita akan buat kotak. Kita tahu ukurannya adalah tadi apa, kita beratas lah, beratas dia panjang gini. Ini kita letak dia sebagai 400.
Ini kita ambil sekaki lah. Sekaki lah. Okay. Dan kita nampak sini bentuk dia. Kita ambil satu bahagian lah. Kita start sini lah, senang. Start yang ini. Dia bentuk dia membesar sikit lah. Kita samakan saiz. Oh, ni dia basket. Ini 125 kot. 425 macam tu ya. 425 tak. 4220 memang. Okey, kita ambil 420. Kurang tadi saya beri bagi dia kan 420. Lebar tu kita ambil sekaki lah, 12 inci. Atau ambil 6 inci lah. Ambil 6 inci dulu. Okey. Berarti tepi ni dia akan ada dia punya tutup dia lah. Ni atas je, nampak tak? So atas tepi kita buat ni dulu. Double click. Kat sini saya nak buat dia okay, apa ni, kita terus tukar 3D. Pun buat pola lain. Ambil 3D solid. Okey. Ini dia punya height dia, tebal dia. Kita ambil 1 inci dulu lah. Ambil 1 inci dulu. 1 inci. Okey. Ataupun kita kalau kita nak ambil 2 inci terus pun boleh ya. Ambil 2 inci terus. 2 inci. Tepat sikit. Okey, kemudian kita tepi dia kan. Tepi dia pun sama kita buat. Kita ambil kopi. Sini kita boleh bedah kat sini. Kecilkan dia. Itu inci kan. Masuk balik. Mungkin setengah cikgu cara ajar lain lah. Cara ajar saya macam ni lah. Okay. Dan kita nampak dia hujung dia dah ni rata. Dan dia ada kemang sikit lah. Tapi kita boleh, ni kita just dulu ni, kita nak kena tebalkan dia, tinggikan dia. Papa manis tu dia 9 inci. 9 inci kalau sampai separuh 4,5 lebih kurang 4 inci lah, 4 inci sampai 4 inci. Lepas tu tebal yang atas tu lebih kurang lebih 1 inci, 1 inci jadi 5 inci. Saya senang ambil 6 inci lah. Kita ambil 6 inci, kita punya dia turun tu 6 inci. So kita ambil 6 inci. Inci sini nampak. Okay, dan kita nampak pada pandangan tepi macam mana. Okay. Okay. So kat sini, ini kita turunkan dia. Turun kat sini lah. Dia 4 inci ke atas sana. Di atas. Okay. Okay, atas. Kita turunkan dia. Kita usahakan ya. Inci. Okay, tak apa, kita boleh adjust ni. Okay, kita tekan ni, kita tekan ni, dan kita boleh reunion dia. Kita boleh combine dia. Yeah, no. Okay. Sekali lah. Dia dah sekali tu je lah. Kalau tengok pada 3D dia akan jadi macam ni lah. Okay, macam ni. So kat sini kita boleh adjust. Pertama kita nak adjustkan dia. Kita tahu yang bentuk dia adalah macam ni. Bentuk dia terkeluar sikit. Kita nak bagi nampak benda tu terkeluar lah. Ni rata. Sini rata. Sini dia terkeluar sikit. So kita klik sini lah. Kita tarik sini. Tak boleh tarik lah. Kita tak boleh tepi. Boleh tarik tepi tak? Kita tak boleh keluar. Tak boleh keluar Tak boleh.
buat 3D boleh tak? Masa nak tengok balik kenapa tak boleh. Sepatu tak salah. Sepatu ni dia betul keluar. Tengok ni. Print per line. Okay. Ini boleh. Kita buat sana. Double click. Apa ni? Check 3D solid. Kita buat patutnya boleh sini. Dia tak boleh. Ok, cuba tengok boleh ni. Dia hitam. Kita copy. Buat sama juga. Kalau kita reunionkan dia, combinekan dia, sepatutnya boleh klik, kita boleh buat dia adjust dia. Saya tak tahu kenapa tak boleh adjust. Macam ni boleh. Oh, betul juga. Dia sebabkan dia ni rata. Dia ada bawah dia. Yang ni dia boleh adjust. Okey, okey. Sekejap. So, kini kita rata. Rata kalau nampak ni dia sama sikit je kan. So, kita cuba adjust ikut sikit. Dia punya degree ni agak-agak lah. Agak-agak sikit. Teratakan. Okay. Kurang lah, kurang kan. So nampak kurang tak? Kurang tu. Okay. Kalau nampak 3D dia, benda tu nampak macam dia kecil sini besar. Dia rata. Okay. So dah jadi tu sebenarnya. Dah jadilah. Cuma kita nak masukkan kat dalam kita punya atas pengguna. Okay. Mana tepi dia. Kira dah jadilah. So kalau ikutkan kita boleh line dia. Dah boleh masuk tak? Cuba masukkan kat umum. Kita cuba letak kat sini. Dia rata sini pusing. Okay. Dia tanya biasanya dia bawah besar. Kalau kita ambil 3D sini, panas sini.
Okey, satu benda lagi kita buat untuk nano. Mudahkan kita nak tarik dia. Kita ambil ukuran tengah lah, tengah sini. Okey. Okey, okey, stop atau start lagi. Yang ini kalau ikutkan, kita tengok tadi video tadi. Okey. Kalau nampak sini, dia tinggi. Ini rata. Dia tinggi ni. Okay. So ini kita punya ni rata je. Okay, rata je. Kita boleh tinggi sini lagi. Okay, kita tinggikan tu. Cara dia. Benda ni skill lah. Kalau lama latih pandai lah. Cuba dulu lah. Kena faham cuba dulu. Kita buka sini. Okay. Okay, baik. Dia bercross pada sini. Kalau pada sini, ambil air ni. So, kita nak bukan 3D tu lah. Okay. Yang kita faham kat sini dia rendah, yang tinggi. Macam ni lah. Ini kelebihan pada X16. Kita boleh edit macam ni. Dan kita boleh bagi ukuran lagi. Okay. Mana ini lebih tinggi daripada ini. So kita tak balik. Kita tepi kita. Pada depan. Ya, tinggi. Oh, betul sini ya. Balik. Terbalik. So terbalik tak apa. Kita pakai kamera sini ya. Kita pakai kamera sini. So kat sini kita buat line tengah. Ni copy lah. Copy mirrorkan di tengah ni. Okay. Rotate dia. Cuba masukkan. Okay. Kalau kat sini faham yang kita punya ni masih pendek lah kan. Sebab kita jajahan main jajahan. Tarik lah. Okay. Kita adjustkan dia rata tu cantik sikit. Rata dia. Kalau nak bagi nampak macam real sikit, kita bagi nampak dia, kita keluar sikit lah. Nampak macam ni. Dia keluar sikit. Dia bukan betul-betul nampak tepat dah. Okay. So line tu kita boleh adjust. So contoh sini dapat lah. Okay. So kita tak 3D. Asal macam mana? Macam ni asal dia. Okay. Oh, sebenarnya dia boleh turun lagi ni. Boleh turun lagi. Dia boleh turun lagi ni. So, dan kita tengok ni.
sikit lah. Okay, ni kalau kau kan cenobok ni kita buang lah. Kalau ada salah kita cenobok, tapi kita buang. So dia akan rapat dengan pemanis lah. So kita akan ambil klik ini apa ni, okay. Tapi macam tak logik lah, terlalu apa ni, terlalu rapat kan. So kita adjust sikit. Mungkin ini kita boleh adjust tegak sikit. Oh, dia betul tak boleh adjust. Mata ya, mata betul. Kalau kita nak bagi kita keluar sikit, kita rotate lah. Okay. Okay, nampak sikit luar. Tebal ni kita buat okey. Ini nampak tak rata kan, kita ratakan dia. Kita kontrol dari sini, sana tak boleh kontrol. So kita ratakan dia, terus nanti nak senang ambil lamputan ni, nah ini tarik je. Okay, tu kita boleh adjust ikut permainan tu. Okay, ini sama. Kalau nak ambil lurus, kita ambil line ni tegak lah. Jangan risaulah pasal ukuran ni. Ukuran ni tak tepat pun tak apa, lagi sikit tu biasa. Tak apa, tak siapa nak ukur pun. Tak ada orang nak ukur 3D tu, besar ke saiz nya sama ke, tak siapa nak ukur. Gambar saya pun tak siapa nak pergi ukur lah 3D. Kurangnya saiz nya. So ni rata. Sini pun nampak sikit, ada sikit bukan dia sikit turun lah. Ada sikit turun, dia tak boleh. Kalau kita tak turunkan nanti dia tak nampak kan, cantik dia. Turun sikit ni. Okay. Ini pun kita tulis. Betul dia. So dia rata, bukan rata lah kan. Dia besar sikit, dia mengecil. Dia rata. Okay. So kalau tengok 3D kita, jadi ni. So tutup depannya. Pada depan dia ni nampak tak rata tu lah. Ada lari lagi. Kita bagi sikit lah, nampak dunia tu turun-turun banyak sikit. Terbalik lah. Okay. Rata pun ada, sikit-sikit lah. Ni nampak macam dia sikit. Okay. So kita dapatkan ni lah. Jadi dia kita parah jadi tu ya. Kalau rasa macam ni terlalu banyak sangat, kurangkan kecil kan ya. Kalau rasa macam terlalu banyak, kecil sikit. Okay. Ini kita jadi lagi ini. Okay. So kita dah boleh copy lah. Oh ni
kita gunakan mati copy lah, mati copy, dan kita bagi ukuran. Kat ni dia sekaki 400, jadi 100 sekaki dan 400 lagi untuk dia punya wrapping. So sekaki lah letak sini, tarik bawah. Sini ikut line tadi. Kita cuba adjustkan supaya hujung tu betul-betul terline lah. Lepas ok, jangan risau, ini beberapa yang kita adjust balik sikit. Ok, dan kita akan ambil ini untuk adjustkan balik, dia keluar, dia keluar ni dalam ni seorang. Ok, yang hujung tampak ni, kita setkan hujung ni apa ke dia. Yang ini so ok, kita ucap coba. So mana dia, sikit apa dah ya. So apa 3D kita tak berikan ketepatan yang sangat tepat lah. So apa kita buat live pun, kita buat secara secara betul pun, sikit lari tu, sikit kena adjustment tu biasalah kan. Jadi kita ambil kurang susah tu sambil tu, ambil sini samakan dengan lain ni. Ni lah hujung bunga, cucuk atap tu. Cuba tengok ni ini dia dah jadi dah. Kita balik tu buat dia, patutnya besar kecil terbalik ni. Oh, terbalik. Patutnya dia besar kecil ni, rasa terbalik. Sepatutnya macam rasa pelik je. Ni tu lah, kita sudah silap lah. Ok, jangan risau, kita adjust je secara manual. Oh, kita tak boleh adjust situ, kita adjust kat sini. Sikit dan praktikkan.
Kita nampak dia macam ni lah. Tu buat ni apa dulu sekali. Okay, apa tu buat sana. Kita copy tepi lah senang. Okay, kita copy dia. Baru dapat betul ni. Sikit lagi. Turunkan ni. Okay. Prototype ni. Baru betul. Nampak. Okay. Yang tuan dapat tebas sikit lah. Okay. So daripada sini kita boleh copy sebenarnya. Copy dah. Sakit. Okay. Dan kita copy, mirrorkan dia ataupun reflect sana. Okay, jadi ni. Kita tengok tinggi dia. Itulah. So kita warnakan dia. Cepat saya ambil lah warna ni. Warna ni kita warnakan dia lah. Polygon 3D Solid ni
kita buat 3D polyline betul-betul benda solid ni, kita betul benda kita boleh buat. Nak buat apa benda kita boleh buat. Tapi pada lukis lah, kena ada idea lah nak buat. Okay, dia S16 dia slow sikit, komputer lah sebenarnya. Okay, dah jadi lah. So dah buat yang tengah ni, mahkota dia ni. Kita boleh buat mahkota dia, deadline, polyline sini. Baik. Okay, ini saya tak ikut ukuran lah, saya pakai bahasa-bahasa buat ni. Okay, kan tak jahat dia kata. Dia sikit nampak dia kecil sikit, tapi lebih sikit. Ya, so double click. Saya double click ya. Polyline converter 3D. Okay, hai, semua dia ambil kat sini tempat dia ni, diam ni. So kita ambil kat sini, kita ambil sekaki lah. Okay, lepas tu bergerak ke atas. Kita boleh samakan dia kat sini. Dia terkeluar dulu lah kalau dia terlepas kan. Dia terlebih lagi ni, terlebih sikit, kecil sikit. Kaki lah, samakan dengan ni. Okay, betul. So tak warna dia. So jadi lah, bawah ni tebal dan last kali. Nanti ada dia punya ni kat sini. Ini mahkota dia dari ni tempat sini. Okay, tindih betul, kecil kepala besar lah tindih. Okay, kata saya boleh betul ni terbalik. So jadi lah, so boleh savekan dia. Kita nak katakan nak jadikan dia beri, klikkan dia. Contoh kita ambil yang berapa view lah, nak jadikan dia beri, kita ambil sini kan. So kita boleh jadikan dia, grupkan dia, dan kita boleh kumpulkan dia beri, simpan dia. Okay, namakan dia apa. Alright, itu dah saya tunjuk hari ni. Ada dua yang kita belajar hari ni. Cara kita nak buat apa ni, Burst HD dengan menggunakan, dan keduanya kita belajar cara nak pakai polyline tu lah untuk kita buat 3D solid. So semoga anda dapat cuba. Okay, bye.